Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda semua macam mana kita nak buat penjimatan apabila kita berbelanja di sebuah platform. Contohnya platform Shopee, Lazada ataupun TikTok. So di video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda tentang Shopee terlebih dahulu. Okay, so dekat sini ramai rakyat Malaysia yang berbelanja di platform Shopee. So macam mana kita nak buat penjimatan? Misalnya, contohnya, okay, kita beli sesuatu produk, contohnya harga RM10. So macam mana kita nak dapatkan cashback dan penjimatan daripada setiap pembelanjaan kita? So bayangkan bertahun-tahun kita beli barang di platform Shopee tetapi kita tak pernah mendapat pulangan semula. Contohnya kita nak beli barang tersebut dengan harga RM20. So kita boleh dapat cashback sebanyak RM2 ataupun ke RM3 ataupun lebih daripada tu. So maksudnya kita boleh dapat penjimatan lah. Maksudnya cashback tersebut akan dimasukkan di dalam Xmover. Okay. So dekat sini saya akan tunjukkan macam mana kita beli barang dekat Shopee tapi Xmover ini bagi cashback kepada anda semula. Dan yang bestnya dekat sini kita tekan di bahagian pendapatan. Okay. So kalau anda perasan dekat sini, pergi dekat bahagian pesanan saya. Okey, nampak tak dekat sini? Ini adalah barang-barang yang saya beli dekat anak saya. Okey, so iaitu barang-barang seperti pembelajaran dan education. So bayangkanlah, dekat barang tersebut saya beli, saya dapat cashback sebanyak RM4.26. Ini adalah sebanyak RM2.15 dan ini adalah sebanyak 1.69 sen. Itu contoh gambaran. So maksudnya setiap pembelanjaan kita boleh dapatkan cashback. So cashback ni kita boleh withdraw serendah RM10. Tak kira lah di platform MyBank, CMB, RHB ataupun Touch and Go e-wallet. Maaf bukan platform, maksud saya bank yang kita nak withdraw. Okay, so serendah RM10 kita dah boleh withdraw. So jelas tak kat situ? So dekat sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak beli barang tersebut. Okay, pertama saya nak tunjukkan app Shopee terlebih dahulu. Okay, first kita tekan Shopee. Kita pergi ke bahagian mall. Okay, tekan bahagian mall. Kemudian kita tulislah barang yang kita nak beli. Contohnya kita nak beli baju tidur. Contoh. Okay, ni contoh lah. Okay, baju tidur ke baju. So kita tulislah apa benda yang kita nak beli. Contohnya ni saya tunjuk contoh power bank. Okay, kita nak beli power bank. Ni contoh lah. Okay, so maksudnya kita ambil barang ni. Contoh lah ni power bank kan. Kita tengok okay, contoh. Okay, saya nak beli power bank ni lah. Contoh lah, ni contoh okay, kita tekan gambar produk ni. Okay, kemudian anda nampak tak dekat bahagian atas ini ada bahagian tolak. Okay, bahagian share. So copy bahagian copy link. Okay, lepas tu pergi dekat Xmover. Masuk. Kemudian secara tak langsung dia akan auto redirect. So maksudnya bertukar halau lah. So kita akan nampak anggaran cashback yang kita beli nanti barang tersebut, kita akan dapat penjimatan sebanyak RM6.24. So jelas tak kat situ? Jadi RM6.24 ini kita boleh withdraw semula pergi ke bank kita. Sama ada kita nak jadikan itu adalah saving kita maupun kita nak jadikan duit simpanan kita ataupun kita nak buat balik pembelian akan datang. So jelas tak? Dekat sini dia dah bagi tahu so kalau produk tu tak boleh dapat cashback, dia akan bagi tahu lah dekat sini mesej. So dekat sini dia bagi tahu boleh belilah catatan cashback beli belah RM6.24. So macam biasa beli di Shopee, tekan. Okey, kemudian buy, kemudian pilih apa yang kita nak, buy now. So nampak tak kat situ? Settle. So cara dia sama juga, kita stay beli barang tersebut dekat platform Shopee. Maksudnya kita tak ubah cara pun. Stay beli barang tu dekat Shopee. Cuma beza dia Xmover ini akan berikan pulangan cashback semula kepada anda. So bayangkan dekat situ bertahun-tahun kita beli barang tapi kita tak pernah dapat cashback. Itu barang baru berapa puluh ringgit. So kita dah boleh dapat cashback hampir RM6 lebih. So bayangkan kita beli barang yang harga dia puluh ringgit, ratusan ringgit maupun ribuan ringgit. Jadi semakin besar barang tersebut, semakin besarlah pulangan cashback yang kita akan dapat. So jelas tak? Itulah sikit sebanyak information daripada saya macam mana nak beli barang daripada platform Shopee untuk dapatkan cashback. Itu saja, stay tune. Untuk next video nanti saya akan tunjukkan macam mana nak beli barang di platform Lazada dan seterusnya TikTok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.